محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini. Sama-sama kita selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in. Hari ini kita akan masuk bab ilat dah. Bab ilat ataupun kita panggil bab ilat. Dok. Kita panggil dia. Bab ilat dah. Ilat ni lepas daripada bab rujuk. Lepas daripada bab ar-raja'ah. Duk mana? Allah Rabbi. Apalah. Okey, baik. Lepas lagi. Itu selesai dah. Depan lagi. Lagi. Lepas bab ni ar-raja'ah. Bab selepas daripada ini. Okey. Aiwah, betul Maulana. Baik, jadi hari ini kita akan masuk perbincangan berkenaan dengan bab ilat. Sebelum daripada kita teruskan perbincangan, sukalah hamba bagi tasawur dulu masalah ilat ni lagu mana. Okey. Dalam bab ni lagi dia akan bincang kesimpulan yang kita akan dapat adalah ilat ni suami dia bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri dia. Suami dia bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri dia ataupun dalam tempoh 4 bulan ke atas ataupun itlaq, maksudnya tidak sebut berapa bulan. Okey, bila suami tu dia bersumpah untuk tidak jimak bini dia tadi, maka ketika tersebut kita akan tengok syarat ya. Maka setelah daripada tempoh 4 bulan tu, mahkamah akan beri kepada dia 2 pilihan. Pilihan yang pertama, sama ada dia tadi jimak bini dia dan juga dia bayar kafarah, ataupun masa tu dia nak ceraikan isteri dia. Okey, tu pilihan dia. Andai kata ketika diberi pilihan tadi, suami tadi masih berdegil untuk tidak mahu menceraikan isteri ataupun tidak mahu menjimak isteri dia ketika tersebut, maka mahkamah akan menjatuhkan satu talak. Tok Qadi masa tu dia akan jatuhkan satu talak kepada suami tadi, maksudnya perceraian akan berlakulah perceraian dengan talak satu yang telah diputuskan oleh Qadi untuk pasangan tersebut. Okey, tu je tasawur permasalahan yang akan kita bincang pada bab ilat ni. Iaitu suami tu dia kira kita panggil dia ni nak seksa bini dia lah. Dia nak seksa bini dia dengan cara ni. Dan hukum ilat ni, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama kata hukum ilat adalah haram. Maknanya sumpah untuk tidak mahu jimak bini lebih daripada 4 bulan, hukumnya adalah haram. Cuma ulama mazhab kita
berbeza pandangan sama ada dia tu dosa besar ataupun dosa kecil. Imam Ramli rahimahullah menyatakan ilat adalah dosa kecil. Syekh Ibn Hajar menyatakan ilat adalah dosa besar. Okey. So gambaran tasawur perbincangan kita pertama, suami tu bersumpah untuk tak ambil jima' 4 bulan ke atas ataupun tidak ditentukan tempoh. Ataupun boleh jadi juga kayak gini kita akan tengok masalahnya bukan setakat dia bersumpah, tetapi juga dia ta'alik. Dia ta'alik dengan sesuatu. Dia ta'alik dalam tempoh tersebut, maka akan berlaku juga ilat ni. Okay? Cuma kesimpulan masalah tu macam berkhabar tadi lah. We nampak gambaran dulu, baru sedap kita bincang. Okay, baik. Kata pengarang rahimahullah faslun fi ahkamil ilat. Ni pada perbincangan masalah ilat. Wahuwa luwatan, iaitu dari sudut bahasa, ilat ni maksudnya benda. Dari sudut bahasa masdar bagi ala. Ni bahasa Arab lah. Ala yuli idza halafa. Ala yuli idza halafa, apabila bersumpah seseorang. Okey, itu maksud ilat. Okey. Wa syar'an, dari sudut syarak adalah halfu zaujin, bersumpah suami. Suami hak mana yang bersumpah ni dalam bab ilat? Yasihu talaquhu, suami yang sah untuk menjatuhkan talak. Jadi hak ni dia kena balik semula kepada bab hak lepas. Boleh tak? Lepas kita bincang dah siapa hak yang sah jatuh talak, iaitu syarat orang yang sah jatuh talak ialah orang yang baligh, berakal, orang yang akil, orang yang tadi baligh, orang yang baligh, orang yang akil, orang yang berakal. Lepas tu bukan orang yang mukrah, bukan orang yang dipaksa. Tu orang hak yang sah talak dia. Nampak? Baik. Jadi sekarang ni kanak-kanak boleh tak berlaku ilat? Boleh tak berlaku kes kanak-kanak sumpah kepada isteri dia tak ambuh jimat ni? Jawapannya tak berlaku lah. Sebab syarat ilat adalah sumpah seorang suami yang sah talak dia. Okey. Dan dalam syarahan Bajuri dia tambah pula bukan setakat sah talak dan dia tadi boleh menyetubuhi isteri dia. Suami yang mengilat isteri tu ataupun kayak gini dia akan sebut sebagai muli. Suami yang ilat isteri tu dia mestilah mampu ataupun boleh untuk menyetubuhi isteri. Adapun suami yang tidak boleh untuk menyetubuhi isteri, contoh orang majbub. Majbub ni maksudnya orang yang kemaluan dia putus habis. Tak? Putus habis tu sampai tera mana? Sampai kita panggil kok batang tu rapat dasar tak ada. Nampak? Dia panggil majbub. Maka hak ni tidak, walaupun sah talak dia, tetapi tidak sah ilat dia. Okey? Sah talak tapi tidak sah ilat dia. Okey, baik. Okey, dia tadi bersumpah. Sumpah benda liyam tani'a, untuk menahan ataupun menghalang, menegah. Suami tadi menegah supaya suami tu dapat menegah min wat'i zaujatihi, daripada wat'i menyetubuhi isterinya, fi kubuliha, pada kubulnya, kubul isteri tadi. Ni amalan ni haram ni. Jadi hak ni kita belajar untuk kita tinggal. Orang hak nikah ni kita belajar untuk kita tinggal. Okey, dia sumpah tadi untuk supaya suami tadi dapat menghalang daripada jima' isteri pada kubulnya mutlakon, secara mutlak. Maksudnya tidak menentukan tempoh, tu maksud mutlak. Okay, sama dengan hukum mutlak, ia panggil mu'abbad. Mu'abbad ni maksudnya kalau ia sumpah, contohnya suami tu khabar ke bini dia, aku demi Allah wallahi aku tidak akan menyetubuhi engkau selama-lamanya. Okey, ia panggil masalah mutlak juga. Ia sama dengan hukum mutlak juga, iaitu mu'abbad. Dia panggil selama-lamanya. Ataupun fauqa arba'ati ashhurin, ataupun dia bersumpah untuk tidak mahu jima' isteri tadi lebih daripada 4 bulan. Maka hak ni dipanggil sebagai ilat. Hak ni dipanggil sebagai ilat.
Okey, cuba tengok sikit apa nama ni perbahasan masalah ilat ni supaya kita lagi dapat jelas masalah ni. Okey, suami tadi dia supah untuk supaya tak ambuh jima isteri. Okey, bila sebut perkataan tak ambuh jima isteri, macam mana kalau dia bersumpah untuk tidak mahu berseronok dengan isteri yang lain daripada jalan jima? Maknanya dia tak ambuh apa nama ni, kita ambil dia bersumpah supaya dia tidak mencium isteri dia ke, tak, selain daripada jalan jima, maka masa tu tidak dinamakan ilat. Okey, masa tu tidak dinamakan ilat. Dan di sini dikaitkan pula supaya suami tu tak jima isteri dia pada kubul. Pada kubul. Maka kalau dia bersumpah untuk tidak mahu jima isteri dia pada dubur, maka tu tidak juga dinamakan ilat. Boleh. Dan hak yang kita bahas ni adalah ilat ni berlaku ketika mana isteri dia tadi tidak boleh disetubuhi. Ketika isteri dia boleh bersetubuh. Boleh disetubuhi ketika tu, barulah ilat tu terjadi. Jadi kalau dia supah tak ambuh berjima dengan isteri dia ketika isteri dia memang tak boleh jima masa tu, maka masa tu ilat tidak dikira. Okey, contohnya dia supah untuk tidak mahu bersama dengan isterinya pada kubur isteri tu, pada bahagian depan. Cumanya ketika isteri dia haid ataupun ketika isteri dia ihram, masa tu tidak dikira ilat tadi. Mestilah ketika wati yang diharuskan oleh syarak. Okey, maka baru boleh berlaku ilat ketika tersebut. Okay, habis. Ni bab-bab belakang ni orang tambah cara mana biasa. Tapi hak ni kerana hukum syarak, kita mari ngaji jugalah. Wisipang taruh macam mana Allah Ta'ala menyusun hukum syarak dan ada keindahan-keindahan di sebalik syariat ni. Okey, baik. Wahadzal makna, dan makna ini ni ma'khuzun min qaulil musannah, diambil daripada perkataan musannah kita, wa idza halafa, apabila halafa bersumpah oleh suami lah, alla yata'a, tidak mahu yata'a jima zaujatahu, akan suami isterinya, wata'an mutlaqan, sebagai wati, sebagai jima secara mutlak, maksudnya tidak dikaitkan dengan tempoh yang tertentu, au muddatan, ataupun ada satu tempoh, au wata'an muqayyadan bimuddatin, ataupun dia bersumpah untuk tidak jima isteri dia dengan wati yang ada kait bimuddatin, dengan tempoh tertentu, tazidu ala arba'ati ashhurin, yang lebih daripada 4 bulan. Tengok lebih daripada 4 bulan. Kalau dia ilat, dia supah untuk tidak jima isteri 4 bulan. Jadi ilat ke tak? Maka ulama kata tak lagi. Dia nak lebih daripada 4 bulan. Barulah dia jadi ilat. Boleh. Lepas tu dalam Baijuri dia bahas masalah ni, dia kata wa kharaja bi qaidi ziyadati ala arba'ati ashhur ma idza qala wallahi la ata'uki arba'ata ashhur fala yakunu mulyan bal yakunu halifan faqat. Okey, kalau suami tadi dia kata wallahi, demi Allah, sumpah tu, wallahi ke watallahi, ikutlah, aku dah akan setubuhi engkau 4 bulan, maka masa tu tidak dipanggil ilat, bahkan hanya dipanggil sebagai halif. Dia panggil supah sahaja. Tapi walaupun begitu, walaupun tak panggil ilat, haram ke tak menyaksi isteri tu, tu bab lain lah. Okey, gitu. Hatta ulama kata, hatta kalaulah dia kata gini, dia kata, aku bersumpah demi Allah, aku tidak akan jima isteri, aku tidak akan jima engkau 4 bulan. Kemudian dia tak jima 4 bulan.
Lepas ada berlalu 4 bulan tu, ia supah pula kali lagi, aku dah akan jimakmu 4 bulan pula. Maka masa tu dak juga dipanggilkan muli. Dak panggil juga ilat ketika tersebut. Kerana ketika berlaku supah tu, dia kaitkan dengan tidak lebih daripada 4 bulan. Cuma dosa lah buat gitu, faham tak? Dosa juga, tapi dak sebagai dosa ilat dipanggil. Dosa sebagai menyakiti isteri. Kesimpulannya tak susupah lah tak mau jimak tu. Kesimpulan rekah gitu. Cuma nak panggil ilat ataupun tidak. Baik. Yang tazidu yang lebih daripada arba'ati ashur, 4 bulan. Fahuwa, maka iaitu ayat al-haliful mazkur. Yang bersumpah tadi, al-halif, yang bersumpah tadi tu, yang disebut tadi, al-haliful mazkur mulin. Disebut sebagai orang yang ilat isteri dia. Hamba pun tak tahu bahasa Melayu dipanggil benda ilat. Tak tahulah, tak apalah, faham je. Maknanya supah untuk tambah jimat bini tadi. Maka dipanggil mulin min zaujatihi daripada isterinya. Okey, tengok. Sekarang ni dia nak tambah sikit faedah. Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi nak tambah sikit faedah masalah ilat. Okey, sebelum tu dia hurai dulu. Sawa'un halafa billahi, sama ada dia bersumpah dengan Allah Ta'ala wa sifatihi, dan juga bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun satu sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, ni maklum daripada takrif yang telah disebut, iaitu halfu zauji, sumpah suami kepada isteri dia untuk tambah jimat. Okey, tengok ataupun allaqa wata'a zaujatihi bitalakin. Okey, ni ditambah oleh Ibn Qasim Al-Ghazi, panggil ilat agak ni. Ataupun dia ta'liq, suami tadi allaqa az-zauju, suami tu mentaklikkan wata'a zaujatihi, akan jimat isterinya tadi bitalakin, dengan tolak. Okey, don't worry, kat gini contoh. Ataupun itkin. Dia itkin ni atah bagi tolak. Ataupun dia gantung jimat isteri dia tadi dengan pembebasan hamba. Okey, masa ni dia dak supah dah dia dak halaf dah. Tetapi juga dipanggil ilat. Okey, so ilat jadi 3 lah. Supah dengan nama Allah satu, ataupun ta'liq jimat bini dengan tolak. Maknanya kalau aku jimatmu, mu jatuh tolak. Gitu. Dia panggil ilat kau. Ataupun dia ta'liq kalau aku jimatmu, bebas hamba. Maka masa tu dipanggil ilat juga. Okey, tengok. Kaqaulihi, seperti kata suami tadi. In wati'tuki, sekiranya aku menyetubuhi engkau, fa anti talikun, maka engkau adalah yang tertolak. Maka mu ni tertolak. Okey. Masa ni dipanggil ilat juga ketika tersebut ni, faedah yang ditambah oleh Ibn Qasim Al-Ghazi rahimahullah ta'ala. Okey, tu contoh bagi allaqa wata'a zaujatihi bitalakin. Kemudian contoh kedua ia wari, fa'abdi hurrun, ataupun dia kata benda. Ni atas pada anti talikun maka dia kata benda in wata'tuki, sekiranya aku menyetubuhi engkau, fa'abdi hurrun, maka hamba aku merdeka. Okey, bila suami kata gini, termasuk juga kategori ilat. Dipanggil juga kategori ilat. Hak yang kita kata dah mazhab Syafi'i ada 2 pandangan dari sudut dosa besar atau dosa kecil. Ibnu Hajar kata dosa besar, Ibnu Syekh Ramli kata dosa kecil. Ala kulli hal sepakat kata ilat ni hukumnya haram. Okey. Fa iza wati'a, maka apabila suami tadi menyetubuhi isteri dia, wati'a az-zauju az-zaujatahu, akan suami dia akan isteri dia. Taluqat, maka jatuhlah talak kepada isteri ketika tersebut. Ni haram juga buat gini ni. Wa'ataqal abdu, dan juga masa tu bebaslah hamba ketika tersebut kalau dia ta'liq bini dia dengan jimat. Dia ta'liq tolak. Dia ta'liq jimat bini dia dengan tolak. Atau dia ta'liq bebas hamba dengan jimat tadi. Jimat bini dia, maka hamba terbebas. Okey, sesat. Berapa dah? Boleh gambaran ilat? 3 dah. Okey, segi pula. Wa kadza law qala, demikian juga kalau seseorang tadi berkata ni.
Hak ni tambah segi, ilat segi, yenazah pula. Yenazah tengok. Lau qala, kalau seseorang suami tadi kata benda, in wati'tuki, sekiranya aku setubuhi engkau, falillahi alayya salatun, au saumun, au hajjun, au itkun, ikutlah, au sadaqatun, fa innahu yakunu mulian aidan. Dia kata benda, orang tadi kata, kalau sekiranya aku jima' mung, tok laki ke boy. Faham tak? Orang lain ke boy tak jadi. Tok laki ke boy ke bini je. Kalau aku jima' mung, maka wajib atas aku, wajib bagi Allah atas aku. Sembahyang, atau puasa, atau haji, atau bebas hamba. Wajib atas aku ni tidak faham. Mana kita kata, aku nazar kalau aku jima' mung, aku wajib mayang. Gitu maksudnya. Kalau aku jima' mung, aku wajib puasa. Nazar lah, nazar. Tak? Itu lafaz nazar je tu. Walillahi alayya salatun. Maka bagi Allah atas aku sembahyang. Atau puasa. Atau haji. Atau bebas hamba. Atau sedekah. Maknanya yang kepaknya gambaran ilat ni, dia tadi taklid. Utamanya supah. Tambah jima' isteri. Ataupun yang keduanya dia taklid jima' isteri tu dengan tolak. Ataupun dia taklid jima' isteri dengan bebas hamba. Yang keempat, iaitu dia taklid, dia nazar jima' tadi dinazar dengan sesuatu. Maknanya kalau aku jima' mung, wajib aku mayang. Faham tak? Aku nazar kalau aku jima' mung, wajib aku mayang. Dah. Wajib atas aku mayang, puasa dan sebagainya. Okey, hak ni, fa innahu yakunu mulian aidan. Maka kerana itulah, jadilah juga hak tiga lagi ni disebut sebagai muli juga. Disebut sebagai orang yang ilat juga ketika tersebut. Okey. So ada 4 gambaran ilat yang kita bincang malam ni. Okey, habis. Kemudian, dah bila jadi ilat, apa isunya? Wa yu'ajjalu lahu, maka diberi tempoh. Yu'ajjalu lahu, diberi tempoh bagi dia, ai yumhalu al-muli. Yumhalu ni dibiarkan ataupun diberi tempoh lah. Senang. Diberi tempoh atau dibiarkan dia, diimhalkan. Tidak diberi tempoh kepada dia, al-muli, kepada orang yang ilat isteri dia tadi tu, hatman, wajib. Hatman dengan maksud wujuban, wajib. Hurran kana al-muli au abdan, sama ada muli tadi, orang suami yang mengilat suami isteri dia tadi tu orang merdeka ataupun hamba. Nampak? Dia beri tempoh dah ke? Fi zaujatin, pada isteri dia tadi. Okey, tengok. Diberi tempoh kepada suami yang ilat isteri dia tadi, sama ada yang merdeka suami tu ataupun hamba, diberi tempoh pada suami hak mana? Suami yang ilat isteri dia, fi zaujatin, pada isterinya, mutiqatin lil wat'i. Isteri tu pula syaratnya diberi tempoh ni bagi isteri yang boleh, yang mutiqah, yang mampu untuk dijima'. Boleh? Hak tadi ya kepada ilat tu sendiri, syarat suami hak nak ilat mesti sah talak. Syarat kedua, mesti boleh mendatangi isteri. Maknanya, bukanlah suami yang majbur. Okey, itu syarat untuk suami, muli. Syarat untuk isteri yang nak diilat ni, syarat dia mestilah isteri itu pula adalah mutiqah, yang mampu untuk dijima'. Maka keluarlah perkataan musannaf yang mampu dijima' ni, kalau isteri tu yang tidak boleh dijima'. Contoh dia. Contoh kita bahas dulu dalam bab fasah, kalau siapa ingat tak. Dalam bab, ialah bincang bab fasah, cuma bab aid nikah. Bab aid nikah, dia panggil rotqa ataupun kornak. Isteri yang ada tulang dalam kemaluan dia. Ataupun isteri yang ada daging dalam kemaluan dia. Maka hak ni, kalau ia taklid dengan ilat pun tak ada masalah lah. Kerana apa? Kerana ilat ni asalnya tak ambuh. Suami tu tak ambuh. Tidak mahu untuk jima' isteri.
dari isteri tadi memang tak boleh dijimak pun. Nampak? Maka hak tu keluarlah daripada perkataan mutiqatin lil wat'i. Kerana tidak mencapai maksud daripada ilat, iaitu nak halang isteri tu daripada jimak. Kerana isteri tadi memang daripada asal tak boleh jimak dah. Sama juga masalah lain orang panggil dia. Hak hamba dobit sini contoh lain adalah kanak-kanak. Tapi kalau ikut Imam Bajuri, dia beri contoh nak keluar bagi masalah mutiqah lil wat'i ni, iaitulah rotqa, iaitu orang hak tersumbat kemaluan dia, perempuan yang tersumbat kemaluan dengan daging, ataupun kornak, yang tersumbat kemaluan dia dengan tulang. Nampak? Dengan tulang. Okey, baik. Maka diberi tempoh. Tempoh in sa'alat zalika, sekiranya isteri meminta yang demikian. Okey, perkataan in sa'alat zalika, Imam Bajuri kata laisa biqaidin fal aula isqatuhu. Jadi perkataan in sa'alat zalika ni sebenarnya kalau tak ada comel lah. Sebab apa? Kerana penangguhan ni tidak berhajat kepada permintaan isteri. Tidak berhajat kepada permintaan isteri ketika tersebut. Mana kalau isteri tak minta, kata ditangguhlah 4 bulan dulu, walaupun isteri tak minta pun, tetap ia akan diberi tangguh 4 bulan. Yu'ajjalu lahu, ditangguhkan bagi suami tadi, arba'ata ashhurin, 4 bulan. Boleh? Jadi suami tadi, bila ia ilat, dia supah tak ambuh jimat bini, masa tu ia dibiar 4 bulan. Tengok. Ia jimat boleh. Kalau ia jimat bini, sesah. Mana Tok Qadi tak payah sibuk-sibuk lah nak suruh dia jimat ke ataupun nak cerai-cerai dia, tak payah. Okey, dia tunggu 4 bulan. Lepas 4 bulan ni, dia tak jimat juga. Lepas ada 4 bulan lebih ni. Nampak? Tu isu dia. Okay, habis itu maka masa tu diberi tangguh kepada suami tadi, tempoh 4 bulan. Wabtida'uha, dan bermula tempoh 4 bulan tadi. Fi zaujati, pada isteri. Pada isteri ni maksudnya pada isteri yang tidak ditalak. Zaujah ni maksudnya pada isteri yang tidak ditalak. Bila mula 4 bulan tadi? Minal ila'i, bermula daripada tempoh dia lafazkan ilat tadi. Dia lafazkan sumpah tadi, itulah start dah hari pertama. Nampak? Ya sekarang ni masalah suami tu, kalau dia supah tak ambil jimat bini 4 bulan ni, dia tak kira start naik mahkamah Nampak tak? Mana kalau contoh tok lelaki tu duduk rumah, dia khabar, wallahi demi Allah Ta'ala aku dah akan jimatmu 5 bulan contoh. Baik. Masa tu start, kalau dia tu bergelar isteri lah, bukan kena talak apa, masa tu start, ilat dia tu start hari dia supah dia. Nampak? Sehinggalah 4 bulan. Ataupun 5 bulan ada. Bila 5 bulan, masa tu ada saksi 2 orang, nampak? Dia pun pergi akad kepada Tok Qadi. Kali kita akan tengok pula. Hari kita akan tengok Salah awal nak cerita. Cuma nak khabar, start daripada minal ilat. Daripada tempoh ilat, hak ni kalau dia zaujah. Kalau dia tu isteri yang tidak ditalak. Wafir raja'ati, ni atah pada zaujah. Wabtida'uha fir raja'iyati. Dan mulanya 4 bulan tadi pada isteri yang ditalak raj'i. Isteri juga tapi isteri yang ditalak raj'i. Minar raja'ati, bermula daripada talak raj'i. Bermula daripada rujuk raja'ah. Raja'ah dia tadi. Bermula daripada rujuk dia tadi. Sebab apa tengok Contoh masalah kan Ustaz Akif. Masalah dia dalam baju kata fa iza talaqaha talaqan raj'iyan. Kalau suami tadi dia tolak isteri dia dengan tolak raj'i, maksudnya tolak 1, tolak 2. Tengah-tengah tolak 1 contoh. Sedang masih dalam iddah tolak 1, tiba-tiba suami tadi ilat isteri dia pula. Tengah-tengah talak 1 tu dalam tempoh iddah tu, suami pun royak kepada isteri dia, aku supah dah akan jimatmu 5 bulan. Contoh. Okey, bila dikira tempoh 5 bulan ni?
Summa ala minha. Kemudian dia pun ilak suami dia, isteri dia ketika tersebut. Lam tuhsab al-muddatu hatta yuraja'a. Hatta yuraja'a. Tidak akan dikira tempoh ilak tadi sehinggalah dia rujuk balik bini dia. Nampak? Gitu. Sebab apa? Fala tuhsabu fi hadhihi surah minal ilak. Tidak dikira pada ini gambaran ni bermula daripada ilak. Sebab apa? Limtina'il wat'i syar'an qabla raj'ati. Kerana kita dihalang kan? Kita terhalang untuk jimak dari sudut syarak, tak boleh jimak sebelum daripada rujuk. Talak raj'i, isteri kena cerai talak satu. Masa tengah tempoh iddah tu boleh tak tok lelaki pergi jimak bini dia? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita bahas dah bab minggu lepas. Tak. Kena rujuk dengan lafaz. Tak boleh mari pakai kauk gitu, tak boleh. Nampak? Ni mari kauk. Dah saya cerai awak, tak apalah ni kira nak baik dah ni. Tak, dia kena lafaz. Dia kena lafaz. Baik. Jadi, dia apabila dia ketika mana dalam tempoh iddah, tolak satu atau tolak dua ni, dia pun lafazkan ilak. Masa tu tak dikira ilak ketika tempoh iddah tadi, tolak raj'i tadi, tetapi bermula selepas daripada rujuk. Kenapa? Kerana ketika dalam tempoh iddah, suami tadi tidak boleh jimak yang dibenarkan syarak. Sebagaimana qaid ni kita sebut dah pada permulaan kelas kita tadi. Okey, selesai. Summa, kemudian. Okey, jadi ia diberi tempoh, ia diihmal, dibiarkan selama 4 bulan. Summa ba'da inqida'i hadhil muddah. Kemudian setelah inqida' berlalunya hadhil muddah, tempoh ini, yukhayyaru al-muli. Maka diberi pilihlah kepada al-muli, orang yang ilak isteri tadi, suami lah. Jadi sini kena kepada suami. Suami tadi diberi pilih oleh Tok Qadi. Nampak? Suami tadi diberi pilih oleh Tok Qadi baina al-fai'ati. Fai'ah boleh baca, al-fi'ah boleh baca. Okey, diberi pilih kepada suami ketika tersebut untuk fi'ah atau fai'ah. Fai'ah. Hak ni jimak. Disuruh pilih untuk jimak dan takfir, maksudnya bayar kafarah. Bukan takfir maksud ni takfiri akidah tak. Dah ada kaitan boleh. Okey, bainal fai'ati, iaitu antara fai'ah. Apa maksud fai'ah? Ia nak taswir, nak bagi gambaran. Bi an yulija, dengan bahawasanya ditenggelamkan al-muli oleh suami tadi ataupun yang mengilakkan tadi, hasyafatahu, akan kepala kemaluan dia, au qadraha, ataupun kadarnya, kadar hasyafah dia, min maktu'iha, daripada hak ni, kadar hasyafah ni daripada kemaluan yang maktu', yang terpotong. Maktu'iha, balik pada hasyafah. Kemaluan yang terpotong, bikubulil mar'ati, maknanya dia tenggelamkan kepala kemaluan dia dalam kubul perempuan lah. Maksudnya faras isteri dia tadilah. Okey, mana dia diberi pilihan pertama ketika 4 bulan berlalu, dia masih lagi tak jimak, masa tu Tok Qadi akan beri pilihan kepada dia untuk, okey, sekarang ni mu nak jimak tak? Mu nak jimak tak bini mu? Wat takfir, dan juga engkau bayar kafarah. Takfir sini bayar kafarah. Lil yamin, kerana sumpah. Okey, perhati sikit hamba nak terik masalah. Pilihan pertama, kita katakan ada 2 pilihan. Pilihan pertama, dia tadi jimak bini dia lepas 4 bulan ni, dalam masa sama dia bayar kafarah. Ataupun pilihan kedua, talak. Talaq. Okey, tengok pilihan pertama, jimak, adakah mesti dengan takfir? Jawapannya tak. Kerana kita bincang dah tadi, ilak ni boleh jadi dengan nazar. Ilak ni boleh jadi dengan ta'liq. Ilak ni pula boleh jadi dengan ta'liq pembebasan hamba kan. Baik. Jadi pilihan pertamanya dia setubuhi isteri dan juga takfir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bayar kafarah sekiranya dia tadi ilak dengan al-half, dengan sumpah. Mana kalau dia nazar, dia selesai nazar dia.
Nampak? Kalau nazar dia kena selesai nazar dia ketika tersebut. Kalau ta'liq jatuh ta'liq. Nampak? Maknanya kalau dia kata benda. Dia khabar kepada bini dia, kalau aku jimak mu jatuh talak. Kan dia khabar gitu kan? Jadi Tok Qadi berpilih hang. Sekarang ni mu nak jimak tak? Dan jatuh talak mu. Ataupun mu cerai bini mu. Nampak? Jadi takfir ni adalah satu contoh bagi al-half. Kerana pengarang kita Matan Abi Syuja' hanya sebut al-halfu, iaitulah bersumpah sahaja. Sebab tu dia kata wat takfir. Jadi situ bolehlah sahabat-sahabat tambah wat takfir atau apa nama ni an-nazr, nazar ataupun at-ta'liq. Nampak? Jadi dia beri pilihan antara fai'ah dan takfir, atau fai'ah dan nazar, atau fai'ah dan juga ta'liq. Hak kita sebut belum ni lah. Baik. Dia kena takfir, dia kena beri bayar kafarah lil yamin. Sebab tu dia kait depan ni. Dia kena kafarah supah yamin in kana halfuhu, sekiranya dia bersumpah, suami tadi bersumpah billahi ala tarki wat'iha, sekiranya dia bersumpah dengan nama Allah untuk meninggalkan jimak kepada isteri dia. Ni hak kata kena takfir ni kalau kalau sumpah kerana tak ambuh, sumpah dengan nama Allah tak ambuh jimak isteri. Maknanya kalau dia tadi tak sumpah dengan nama Allah tapi dia ta'liq, maka masa tu kena diberi pilihan fai'ah dan juga ni lah orang panggil ta'liq lah. Maknanya qadi khabar. Masa ni sekarang ni gini dah mu kata kalau mu cerai, kalau mu jimak bini mu jatuh talak. Sekarang ni mu nak kira kan ni, mu nak cerai ke tak pun mu nak bini mu dah talak jatuh. Ke lagu mana? Mana kalau dia masih lagi enggan, cikgu kita akan tengok qadi akan jatuhkan talak. Dia tak boleh gantung gitu bini dia. Nampak? Pasal orang puang ni dalam syarahan tu dia sebut lah, dalam Bajuri kata orang puang hanya boleh sabar dengan bini dia 4 bulan je. Nampak tak? Lebih pada 4 bulan tu bini dak keruang je panggil. Sebab tu ta'liq negeri Terengganu, negeri lain saya tak tahu lah ada ta'liq tau. Yang akan ta'liq 4 bulan. Kalau suami dak balik 4 bulan, lepas tu pula orang puang pergi ngadu ke Tok Qadi, Qadi pula memutuskan untuk jatuh talak, masa tu talak jatuh kalau 4 bulan dak balik rumah. Pasal apa? Pasal 4 bulan je orang puang boleh sabar dah. Lebih ada 4 bulan hilang dah kesabaran ataupun kurang dah kesabaran orang puang ketika tersebut. Okey, baik, selesai. Okey, pilihan kedua wat talaqi ataf pada al-fai'ah. Boleh. Jadi bukan ataf pada takfir tu, ataf pada al-fai'ah. Mana pilihan pertama bainal fai'ah wat talaqi. Iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia beri pilihan jimak bini dan juga tolak bini dia. Lil mahlufi alaiha. Tolak bagi mahluf, barang yang disumpahkan atasnya. Barang yang disumpahkan atasnya. Okay, selesai situ tak? Dua pilihan. Fa inimtana'a, maka sekiranya imtana'a az-zawju, sekiranya suami tak dienggang lagi, minal fai'ati wat talaqi. Bismillah. Sekiranya suami tadi, bini pula, sekiranya suami tak dienggang daripada fai'ah, jimak dan juga tolak, cerai bini dia, talaqa alaihi al-hakimu, maka Tok Hakim akan menceraikan atasnya, atas al-muli tadilah, orang yang mentolak, orang yang ilak isteri tadi tu, hakimu talqatan wahidatan raj'iyatan. Tengok. Sebagai tolak satu, tolak raj'i. Nampak? Jadi Tok Hakim masa tu akan jatuhkan talak, iaitu tolak satu dipanggil tolak raj'i. Okey, jadi hakim hanya boleh jatuhkan tolak satu je, tidak boleh jatuhkan tolak banyak. Nampak? Jadi hanya boleh jatuhkan tolak satu sahaja. Cuma dalam Bajuri dia bahas sikit masalah
ketika nak suami tadi tak ambuh mari tu, disyaratkan jadi perbincangan pula lah. Suami tadi tu disyaratkan kedak hadir ketika mana hakim nak menjatuhkan talak tu. Nampak? Tu ada situasi yang disyaratkan suami tak dihadir, dan kalau memang suami tu dia buat kerah ambuh mari, maka masa tu Tok Hakim boleh menjatuhkan hukuman ketika tersebut, iaitu hukuman talak 1. Okey, fa in talaqa aktsara minha, maka sekiranya talaqa al-qadi ataupun al-hakim, kalaulah suami hakim tadi menjatuhkan talak lebih daripada wahidah, lam yaqa, ketika tu tidak berlaku talak tersebut tidak berlaku. Contoh, hakim kata hakim menjatuhkan auqatu an fulanin ala fulanah talqatani. Hakim kata aku menjatuhkan talak daripada si lelaki ni atas si perempuan tadi dengan 2 talak. Maka masa tu tak jatuh talak tersebut, melainkan 1 je jatuh. Ataupun hakim mecok sangat ni. Hakim marah sangat ni kepada lelaki yang supoh tak boleh jimat bini ni. Hakim jatuhkan 3 talak. Masa tu jatuh talak 1 juga, iaitu talak raj'i. Fa inim tana'a minal fai'ati faqat. Okey. Kalau sekiranya suami tadi tidak mahu untuk fai'ah sahaja, amarahu al-hakimu. Hak tadi kalau tak ambuh dua-dua, dia tak ambuh cerai, dia tak ambuh jimat. Nampak? Masalah seterusnya ngelah ni, kalaulah imtana'a az-zawj ataupun al-muli, yang tukang ilat tadi dia tak ambuh benda, dia tak ambuh jimat sahaja. Masa ni amarahu, dia nak talak, dia tak ambuh jimat. Kalau hak tadi talak tak ambuh, jimat tak ambuh, maka hakim jatuhkan talak. Boleh? Hak sekarang ni dia tak ambuh jimat je, tidak khabar tak ambuh talak. Maka masa ni amarahu al-hakimu, menyuruhlah oleh hakim akan muli tu, akan suami tadi bitolaki dengan tolak. Maknanya suami tu tolak dia. Tahu? Dah mu tak berjimat, sudahlah mu cerai binimu masa ni. Mu cerai binimu ketika tersebut. Habislah kita bab al-ila. Alhamdulillah. Okey, boleh masa berbaki yang nak cerita sikit bab zihar, kita masuk secara rekah. Mudah-mudahan kita dapat pastikanlah taklah melerik sangat orang panggil kelas kita ni siapa banyak majlis sangat pasal janji 16 tau. Budak kisah kalau banyak takut sahabat-sahabat lah. Okey, jadi panjang-panjangnya takut putus nafas. Baik. Okey, satu Amu nak cerita tolak, kesimpulan kita cerita bab tolak. Tolak ada 5 hukum, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram, ada harus. Adapun hak saat ni kita bincang dipanggil ilat, hak tu haram. Hanya hukum satu. Ulama khilaf adakah dosa besar atau tidak. Okey. Adapun tajuk yang akan kita bincang sekarang ini zihar. Zihar ni sudah tentu dosa besar. Gitu. Boleh? Jadi tolak ada 5 hukum. Ilat satu hukum saja, haram juga. Cuma ulama masih khilaf dosa besar, dosa kecil. Adapun zihar memang confirm haram dan dosa besar. Jadi gambaran awalnya untuk masalah zihar adalah orang jahiliyah dulu ketika mana dia nak talak isteri. Jadi sebab apa saya sebut 3 hukum tadi? Kerana zihar ni ada penyerupaan dengan masalah ilat pada satu sudut dan ada penyerupaan dengan masalah talak pada satu sudut. Boleh. Serupa daripada sebahagian sudut je. Tetapi hukum zihar ni sendiri adalah haram dan juga berdosa besar. Okey, jadi orang Arab dulu, zaman jahiliyah dulu, mereka akan mentolak isteri dia dengan ilat adik. Maksudnya dia jadikan ilat tu sebagai alat untuk mentolak isteri. Itu maksud dia. Okey. Maka turunlah Islam menjadikan kalaulah ilat pula zihar, orang dulu, jahiliyah dulu menjadikan zihar sebagai alat untuk mentolak isteri dia. Maka syarak datang
dengan menukar hukum. Daripada asalnya zihar tu dijadikan alat untuk tolak, dijadikan kepada mesti kalau dia tak dizihar suami isteri dia, dia tidak menjatuhkan talak setelah dia bayar kafarah. Hukumnya adalah dia kena bayar kafarah. Boleh? So cerita hak tajuk topik kita malam ni bab zihar senang je. Kita nak tahu zihar tu lagu mana. Lepas tu apa yang perlu buat selepas zihar adalah bayar kafarah. Dan pengarang akan panjangkan separuh bab zihar ni adalah macam mana nak bayar kafarah zihar. Okey, so kita cuba habiskan tajuk zihar ni sekadar apakah itu zihar pada malam ni insya-Allah taala. Okey, nampak dah? Jadi Islam mari, Islam tukar. Faghayyara syar'u hukmahu ila tahrimiha ba'dal audi wa luzumul kafarati kama ya'ti. Jadi Islam mari menukar hukum syarak tadi dari syarak mari tukar hukum zihar tadi yang dijadikan alat sebagai nak cerai isteri kepada pengharaman dia, dan juga dia kena bayar kafarah lepas dia tu. Wa huwa lughatan fi bayani ahkamiz zihar, iaitulah faslun pada menjelaskan hukum zihar. Wa huwa lughatan dari sudut bahasa makhuzun diambil minaz zahri daripada belakang. Jadi zihar ni maksudnya belakang. Wa syar'an dari sudut syarak adalah tashbihuz zauji, menyerupakan suami menyerupakan zaujatahu akan isterinya. Menyerupakan orang lain tak ada masalah. Ia menyerupakan isteri dia. Menyerupakan isteri yang ghairal ba'in. Isteri hak mana yang diserupakan ni? Isteri yang tidak dicerai dengan talak ba'in. Maksudnya benda? Boleh jadi isteri yang tak dicerai langsung, atau isteri talak raj'i. Boleh jadi kat zihar. Boleh? Hukum zihar tertakluk juga kepada isteri yang ditalak talak raj'i. Sebab dia kata suami menyerupakan akan isterinya, isteri yang mana? Isteri yang bukan talak bain. Ghairu bain. Okey? Maknanya isteri yang ditalak satu, ketika talak satu boleh tak berlaku zihar? Yes, boleh berlaku. Okey, disamakan bil unsa dengan perempuan. Ia samakan isteri dengan perempuan, lam takun hillan lahu, yang tidak dihalalkan bagi dia. Lam takun hillan ni adalah sifat bagi unsa. Perempuan hak mana yang disamakan isteri tadi? Ia sama dengan isteri yang tidak halal baginya. Tidak halal baginya. Okey, perhati masalah sebab ada orang ia royak contoh makmu saja. Tak, ia samakan isteri dia dengan mak dia. Tak semesti kau. Tak semesti mak saja adik-beradik ke. Tak, hak memang haram secara asal tu, haram mak abang adik-beradik dia. Masa tu dia tadi kalau ia samakan isteri dia dengan orang tersebut, ia panggil zihar juga. Ia panggil zihar juga ketika tersebut. Cumanya qaid satu lagi kalau kita nak panjang masalah, orang yang diharam kepada dia ni sebelum daripada lam takun hillan lahu min qabl. Sebelum daripada ni. Jadi contoh masalah timbul. Kalau dia samakan isteri dia dengan, dia panggil dia mak tiri dia. Okey. Dia samakan isteri dia dengan mak tiri dia. Dia panggil zihar ke tak? Okey, tanya dulu. Mak tiri boleh tak kita kahwin? Soalan pertama. Mak tiri kita maksudnya bini ayah kita lah. Bukan ayah kita, ayah seseorang. Bini ayah seseorang. Tak, bukan mak dia. Mak ayah dia kahwin lain. Boleh tak dia tadi dipanggil zihar tak kalau dia kata kepada bini dia, muka awak ni sama macam mak tiri saya. Kena zihar tak? Maka ulama' kata tengok ayah yang nikah dengan bini dia bila?
ayah yang nikah dengan bini ayah dia tu bila? Kalau ayah yang nikah dengan bini dia tu sebelum dia lahir lagi. Masa tu tak dipanggil zihar. Kalau ayah yang nikah dengan bini dia lepas tu dah. Maka masa tu dia panggil zihar ketika tersebut. Sebab dia diharamkan dah kahwin sebelum tu lagi. Mana sebelum daripada dia kahwin tu, sebelum daripada dia berkahwin tu, dia telah dilarang untuk berkahwin dengan mak tiri dia ketika tersebut. Okey dah, gitu. Kalaulah dia kahwin dulu, lepas dia kahwin dengan bini dia, barulah ayah dia kahwin dengan mak tiri dia. Maka masa tu dia pergi tashbihkan mak tiri dia selepas dia kahwin dah. Dia khabar ke bini dia, muka mak tiri, mak baru kita ni sama dengan macam muka awak tau. Dia khabar ke bini dia. Maka masa tu tidak dipanggil zihar. Kerana apa? Kerana asal sebelum ni dia tak haram perkahwin dengan orang perempuan tu. Boleh. Ini qaid yang dimaksudkan lam takun hillan lahu min qabl. Maknanya yang dia tadi tidak boleh berkahwin, tidak halal bagi dia kahwin sebelum daripada ni. Jadi sebelum ada ni, mak tiri tadi boleh jadi nikah. Tapi sebab mak tiri tu nikah dengan ayah kita, baru tak boleh nikah dengan kita. Maka masa tu tak masuk dalam kategori zihar. Okey. Waziharu, maka zihar itu an yakula rajulu li zaujatihi. Bahawasanya suami tadi, dia berkata kepada isteri dia, walau raqiqan, walaupun isteri itu hamba ataupun walaupun lelaki itu hamba ataupun lelaki tadi itu kafir ataupun majnunan ataupun lelaki tadi khosiyan, lelaki tadi tak ada dua tir batu, ataupun lelaki tadi mamsuhan, ataupun lelaki tadi mabuk masa dia khabar ni. Dia khabar kepada zaujah, kepada isteri dia khabar benda. Anti alayya ka zahri ummi. Engkau ni atas aku seperti belakang ibu aku. Okey, perkataan yang pertama, anti, kamu. Adakah disyaratkan dengan lafaz anti, kamu? Tak. Boleh tak kalau kita, boleh tak berlaku zihar kalau kita khabar ke pihak ketiga? Maksudnya, dia pergi khabar kepada abang dia, bini aku macam mak kita. Dia khabar itu. Bini aku macam mak kita. Dia khabar kepada abang dia, maka ulama kata boleh juga. Jadi anti ni, perkataan isteri ni ataupun khitab tadi, hanyalah untuk misal saja. Tidak disyaratkan mesti isteri duduk depan. Boleh. Jadi kata anti alayya, engkau atas aku ni seperti belakang ibu aku. Okey, perkataan seterusnya saya nak sebut, zahri ni nak isyarat kepada tashbih, perumpamaan, penyamaan yang berlaku suami menyamakan isteri tadi adalah pada anggota zahir. Adapun pada anggota batin tidak dipanggil zihar. Kalau dia menyamakan isteri dengan anggota batin, contohnya mu ni, dia khabar ke isteri dia, engkau atas aku ni macam limpa mak aku, limpa. Jantung mak aku, anggota batin. Maka masa tu tidak dipanggil zihar ketika tersebut. Okey. Sebab tu umi ni contoh saja. Hak sebenarnya orang hak yang haram kita nikah. Orang hak yang haram kita nikah, sama ada haram nikah daripada asal ataupun sebelum daripada tu kita haram nikah dah dengan dia. Okey, wa khussa, dan dikhususkan az-zahru. Tengok dan dikhususkan az-zahru situ belakang tadi, dunal batni, tidak sebut perut. Tadi masalah sebagai contoh, apa dia sebut? Engkau atas aku seperti belakang mak aku. Apa dia sebut dengan, sebenarnya tak semesti anti tu zat satu. Kalau sebut palamu macam mak aku sama kau. Tak. Tangan engkau wahai isteriku sama macam mak aku. Jadi juga zihar ketika tersebut. Okey, maka dikhususkan zahru belakang tadi, dunal batni, tidak sebut perut. Masalah contohnya li'anna zahra maudi'u ar-rukubi. Kerana belakang ni adalah tempat ditunggang. Jadi orang perempuan ni seumpama wazaujatu, dan isteri tu pula markubun, isteri tadi tu markubuz zauji, adalah kenderaan ataupun tunggangan kepada
suami dia, maka sebab tu dia sebut dengan az-zahru. Okey? Orang baru nampak muka hamba, setakat buku punya. Okey, tengok. Jadi apa isunya tengok, dia kata ngelah wa idza qala fa idza qala laha zalika, maka apabila suami tadi berkata kepada isterinya yang demikian tadi, dia kata kan, anti alayya ka dhahri ummi, engkau atas aku seperti belakang ibu aku, dia kata gitu. Walam yutbi'hu bitalaq, dan dia tidak mengiringi perkataan dia tadi, perkataan zihar tadi dengan tolak. Nampak? Sara aidan, maka jadilah ketika tu aid. Apa maksud aid? Makna aid ni maksudnya mukhalifan liqaulihi. Jadilah perkataan dia tadi tu menyalahi, jadilah tindakan dia menyamakan isteri dengan mak dia tadi tu menyalahi perkataan dia. Mukhalifan liqaulihi, menyalahi bagi perkataannya tadi, min zaujati, daripada isterinya. Okey, bila jadi gitu, bila ia khabar gitu kepada isteri dia tak tolak bini dia. Walazimathu hina izin, maka wajiblah baginya ketika itu al-kafaratu, wajib bagi suami tadi kafarah. Bila ia khabar dah gitu kepada isteri dia, maka wajib bagi suami tersebut kafarah ketika itu. Okey? Boleh. Kemudian kafarah wahiya murattabatun. Wa dzakara al-musannifu bayana tartibiha fi qawlihi wal kafaratu itqu raqabatin wallahu a'lam. Situ dah. Kita berhenti tempat stesen tu kat gigi. Kita akan bincang masalah kafarah zihar. So kesimpulan masalah zihar, kalau dia tadi melafazkan zihar, lalu dia senyap tanpa melafazkan talak ketika tersebut, maka dia kena kafarah, kena settle kafarah ketika tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allah Rabbi. Ada soalan tak? Kita ada jadi tak ada setakat tu dulu. Terima kasih banyak sahabat-sahabat yang bersama kita pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat daripada perbincangan kita. Hamba cubalah ambil satu tajuk setengah ataupun dua tajuk dalam satu majlis. Cuba. Mana kalau tak ada juga kita terpaksalah satu tajuk, satu majlis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik dan hidayat kepada kita semua. Beri kekuatan kepada hamba dan sahabat-sahabat untuk sama-sama kita khatamkan kitab ni dengan kefahaman yang betul. Jadi kalau ada silap salah tolong baiki dah. Tolong khabar, tolong baiki. Kita diskusi pasal hamba ni bukan siapa-siapa. Mudah-mudahan ada manfaat. Setakat tu dulu. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan subhanakallahumma wa bihamdihi. Tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak Maulana. Barakallahu Maulana. Abdul Rahman nak cari ustaz tu, Abdul Rahman. Allah ada Maulana. Jahan nak kali. Balik dah aja. Pasal. Ini rasa dia orang ni. Sama-sama.